Aku rasa pelik gila. Honor 600 Pro ni kalau kita tengok tu betul lah, dari segi ranking dia adalah sebuah mid-range. Tapi bila kau tengok balik dia punya spec sheet kan, kau tengok, jap, ni telefon mid-range ke flagship? Itu benda yang aku nak cerita untuk video kali ni. Let's go. So, ini dia Honor 600 Pro yang terbaru. Jom kita tengok nadi dia terlebih dahulu. Honor 600 Pro ni pakai Snapdragon 8 Elite. Ini chip yang sangat berkuasa yang hadir pada telefon dekat 4000 lebih macam tu pada tahun lepas. Tapi bukan takat tu je, dia punya screen pun power kat sini. 8000 nits HDR peak brightness. Setakat ini antara skrin yang paling terang dalam industri. Kau boleh guna di bawah cahaya matahari terik pun, but still nampak jelas macam biasa je kat sini. Lagi satu, dari segi bak kamera dia pun power juga. Dia hadir dengan 200 megapixel super sensing main camera, dan yang paling penting ada 50 megapixel telefoto yang boleh zoom sampai 120 times zoom. Benda ni yang membezakan dia dengan model biasa. Dan yang paling rare kat sini, dengan badan senipis 7.8mm, Honor berjaya sumbat bateri 7000 mAh silikon karbon dalam bodi yang kecil ni. Dan plus, siap ada 50W wireless charging lagi kat sini. Lepas tu dari segi ketahanan pula, dia ada IP68, 69K dan juga IP69 untuk ketahanan keseluruhan telefon ni. So kalau terkena air, terkena tempias air, kena tembakkan air, telefon ni tak akan di-issue punya kat sini. Dia punya software pun bagi aku dah complete, datang dengan Magic OS 10 yang berasaskan Android 16. Paling best dia ada integrated terus dengan Google Gemini Pro untuk segala macam AI kerja korang tu. Jadi kita kembali ke persoalan awal tadi, adakah Honor 600 Pro ni flagship ataupun sebenarnya super premium high-end mid-ranger kat sini? Nama siri ni pun dah mid-range, tapi for some reason dia punya spek dah bukan mid-range dah. Dah kalahkan semua mid-range dari segi harga dia dah. So, apa rasa korang? Untuk harga dia, dekat paparan skrin korang sekarang ni, itulah harga dia. Kalau harga dia kena dengan tekad rakyat Malaysia, memang masak lah semua mid-range dekat market sekarang ni. Tapi kalau korang rasa mahal sangat, maybe korang boleh try telefon lain juga. Ataupun korang boleh try adik ini, 600 biasa ni. Cuba tulis komen section, apa pendapatan korang?